Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Arika Fatina binti Amir. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Rama-Rama dan Burung. Pada suatu hari, seekor rama-rama hinggap di ranting sepohon bunga mawar. Rama-rama itu mahu menghisap madu. Tiba-tiba datang seekor burung gagak hinggap di sebatang pokok sambil berbunyi "Aa, aa, aa." Wahai rama-rama, kamu cantik tetapi sayang, kamu tidak dapat terbang tinggi seperti saya. Saya boleh ke mana-mana mengelilingi dunia. Ha 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 ha, kata gagak dengan sombongnya sambil ketawa. Rama-rama mendiamkan diri dan terus menghisap madu bunga. Tidak lama kemudian, datang seorang budak lelaki mahu melastik burung gagak. Rama-rama ternampak budak itu. Rama-rama cepat-cepat memberitahu gagak. Gagak pun terus terbang dari situ. Akhirnya, gagak merasa menyesal dan mengucapkan terima kasih kepada rama-rama. Akhirnya, mereka berkawan baik. Dari ulat jadi kepompong, ia hidup dalam kelongsong sampai